Kenapakah mereka berdiam diri apabila ada rampasan kuasa melalui pintu belakang berlaku? Jelutong, bagi sikit. Saya habis. Saya akan beri peluang. Saya akan beri peluang. Bagi ya. Biar saya habis. Saya akan bagi. Kenapa double standard? Itu adalah soalan saya kepada Beluran hari itu. Beliau tak berjawab. Kenapa kalau berlaku di Perlis kita untung, mereka diam. Bersatu dan PAS diam. Walaupun bercakaran, bergaduh, bertelingkah. Tetapi di Dewan ini, mereka mahu 5 ahli parlimen daripada Bersatu itu dilucutkan jawatan. Jelutong, bagi Jelutong. Bagi. Silakan. Jelutong, saya nak tanya di Perlis berapa adun yang mewakili DAP? Berapa orang DAP yang sibuk sangat di Perlis? Di Perlis, rakyat Perlis telah menerima PN sebagai kerajaan dan memilih mereka menjadi kerajaan di Perlis sampai sekarang. Tidak ada pun rakyat yang memilih DAP di Perlis tu. Okay. Kenapa sibuk pasal Perlis? Okay. Saya, Tan Sri Speaker, saya akan jawab dan saya akan landing. Sama ada mereka memilih DAP, PKR, Bersatu atau PAS, prinsipnya adalah sama. Prinsipnya adalah di Perlis apa yang kita lihat adalah sesuatu yang amat menjijikkan, memalukan, menggulingkan seorang menteri besar di antara PAS dan Bersatu. Bukan bergaduh tu dalam Perikatan Nasional. Itu jawapan saya. Dan saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan merujuk kepada seorang insan yang perlu dipuji, seorang insan yang menjadi negarawan, insan yang mencerminkan Malaysia kita yang sebenar. Siapa dia? Saudari Nordina Nazifah. Siapa Nordina Nazifah? Seorang jururawat Melayu di Hospital Besar Bukit Bertajam yang menyuapkan makanan dengan tangannya sendiri kepada seorang pesakit India. Kerana beliau tidak mahu pesakit India itu tersekat dengan makanan yang disuapkan. Jelutong, saya biasa buat tu. Saya pun negarawan. Yang berhormat, saya rasa kecewa lah bahan ini menjadi sindiran dan ditertawakan. Ya, saya pun rasa itu juga. Ini benar serius. Seorang jururawat yang ingin berkhidmat. Tak payah gelak lah. Kenapa ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional bersikap begini? Adakah ini bahan sindiran? Kenapa Teruskan. gelak ketawa? Dulu Jelutong, teruskan landing. Kenapa gelak ketawa? Perlu bangga lah. Ini adalah sikap yang kamu perlu bangga. Perlu kamu sendiri terapkan dalam perjuangan. Malulah. Malu. Jelutong, landing. Nordina Nazifah, seorang jururawat. Bila ditanya kenapa beliau suapkan makanan, beliau kata beliau rasa risau. Pakcik itu India. Nampak pun keadaannya teruk. Dia tak mau pakcik itu tercekik dengan makanan ikan yang disuapkan. Supaya tidak ada tulang, beliau ambil nasi itu, ambil ikan itu, pisahkan. Alostar, saya tak bagi peluang. Sorry. I'm not in a mood. Tadi saya bagi. Saya tak bagi Alostar. Saya nak sokong. Sikit saja. Adakah Jelutong setuju kalau semua orang buat baik macam ni, negara kita aman? Jadi tak ada berkelahi-kelahi. Semua orang buat baik elok je. Jangan jadi macam perangai tak elok. Adakah Jelutong setuju dan Jelutong akan contohi perangai macam tu? Saya akan bagi jawapan. Tan Sri Speaker. Apa yang dilakukan oleh saudari Nordina Nazifah ini membuktikan nilai kemanusiaan mengatasi perbezaan agama serta kepercayaan. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan, kepada Menteri Kesihatan kerana memberi penganugerahan dan pengiktirafan kepada beliau. Dan saya ingin jawab Alostar, kalau nilai kemanusiaan seperti beliau diterapkan kepada semua ahli parlimen pembangkang, negara kita tentu akan aman dan damai. Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong. Baik, saya jemput Hulu Selangor.